Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita nak share sedikit tentang feel perasaan pemanduan kereta Saga premium untuk model 2020 VVT yang dapat gearbox baru tu. Dia punya pemanduan dia, feel dia macam mana. Kalau yang model sebelum ni dia agak lembut sikit ke apa kan. Yang ni sedap. Jom. Sekarang ni dalam keadaan mendaki. Tengok dia respon terus dia bagi. Pick up pun sedap. Walaupun kereta ni enjin yang sama, tetapi dia menggunakan gearbox daripada Hyundai. Lebih lembut dan kita tak rasa dia punya perubahan dia tukar tu mengejut. Dia tarik macam kita bawa kereta auto yang luar negara lah. Maknanya penukaran dia tu lembut. Kalau kita biasa bawa kereta-kereta yang ringan, contoh macam Myvi ke apa kan, bila time kita ubah gear, kita drop gear, dia akan rasa macam mengejut. Dia tarik terus kuat. Tapi yang ni dia rasa macam body dia berat. Dan dia tekan tu dia lembut. Peralihan gear pun, penurunan gear dan penaikan gear pun memang stabil. Sangat lancar. Dari segi cornering apa semua tak dinafikan. Cornering kita kurang berayun, ataupun body roll memang jauh beza untuk rasa feel body roll tu. Mungkin ada orang kata kereta Saga ni sedikit lebih berat dibandingkan dengan pesaing utama seperti Beza. Tetapi apa yang saya suka dengan sistem talaan body dan chassis yang kukuh macam ni, kita akan rasa lebih seronok. Dan kalau kita nampak dekat cornering, kereta ni dia sangat sharp lah. Dia punya steering dia tak rasa kira macam menipu ke apa, tak rasa. Kita membawa jalan kampung dalam kelajuan kampung lah, 80 km maksimum. Dan di seleko-seleko tajam kita akan ambil dengan cantik. Tengok ni dalam kelajuan 70 dekat corner memang steady. Tengok dia tukar gear sedap. Dia rasa kurang bawah, dia terus tangkap. Dan lupa saya bagi tahu tadi, kereta ni dia ada S mode lah. Dia kira macam kalau kereta biasa dia ada overdrive, tetapi untuk kereta Saga ni dia letak S mode. So apa dia function S mode? Satu, dia memberikan respon throttle yang lebih cepat, throttle pedal. Kedua, dia akan lock pada gear 3. So kita try ni dia terus datang pick up. Dia macam tu lah. Tapi dalam S mode dia lebih kuat sedikit lah minyak dibandingkan dengan normal mode. Sebab RPM akan berada lebih tinggi. Tetapi respon throttle memang sedap. Dia kira dia open macam throttle body cable biasa lah. Dia tak pakai motor. So yang ni dia memang sedap. Dia tak ada rasa lag. Kita tekan dia terus pergi. Berkejut. Itu saja. Jangan lupa like dan subscribe, serta komen. Dekat corner tengok, kita ambil corner 60 km, corner tajam. Kereta depan dia agak tinggi, so kita berhati-hati.
Okey, sampai di sini saja. Okey, bye bye.